tidur di rumah kerana cuti yang panjang. Selamat menghayati Ma'al Hijrah 1447 kepada semua rakyat Malaysia. Ma'al Hijrah setiap tahun mengajak kita menghayati semangat pembaharuan dari sirah Rasulullah SAW yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ia mengajar kita makna dan harga dalam mengajak ke arah kebaikan. Selalunya ia tidak diterima baik pada awalnya. Jadi kita diingatkan supaya tidak berputus asa dan yakin dengan usaha kita kerana Allah adalah hakim yang paling muktamad. Jika usaha itu menemui jalan buntu, dengan keyakinan kita boleh mencari jalan yang lain walaupun dalam suasana, tempat dan ruang yang berbeza, asalkan niat dan matlamat adalah sama. Ma'al Hijrah mengajar kita mengenai aturan strategi dalam kehidupan. Penghijrahan Rasulullah SAW akhirnya membawa kemenangan dengan pembukaan kota Mekah selepas itu. Berhijrah ke arah kebaikan meliputi perkara yang sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya. Hijrah yang paling kecil ialah hijrah menjadi hamba Allah yang lebih baik. Contoh, solat ikut waktu, lebih khusyuk, menjadi anak, suami dan ayah yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih sihat. Makan berhenti sebelum kenyang, keluarkan peluh walaupun sedikit. Yang paling rugi ialah menyambut Ma'al Hijrah dengan tidur di rumah kerana cuti yang panjang.